Okey, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kini sana Mimin sedang di nagari kelahiran Mimin sana di kampung Mimin kok. Jadi nama apanya Jorong Kampung Nan Baru Nagari Kapau Alampau 2 Kecamatan Alampau 2 Kabupaten Solok Selatan Sumbar Indonesia. Sana seperti apa pesonanya di siku lebaran sana. Mari ikuti Mimin sampai selesai sana. Ayo. Sana lanjut sana ayo. Okey sana, kita langsung saja masuk kapal ke masjid lah. Tu lalu ke Kinyak Santa sana. Kini Mimin pakai bahasa kampung Mimin sana ya. Muaro Labu. Masuklah. Masuklah. Sana. Tu semua masuk jo. Jo adik-adik jo udah-udah ko sana ya. Alhamdulillah sana. Alai gami sana. Gami sana. Tu. Kau. Aku potong kiwanya. Izin nak masuk ke dalam tau. Ayo masuk. Iya sana. Gami sana ya. Kalau lelaki tak sekolah dulu tak? Kalau lelaki sekolah. Kita langsung saja masuk ke dalam sana. Baca Assalamualaikum sana. Oi, Masya Allah sana. Kami sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Salam lai. Luar luar. Iya lah. Balik dua. Apa ada yang dikasih kawan nak? Warna hitam semua. Ini mesti masuk kamera. Nampak nak? Hilang. Hilang terempah. Hilang terempah awaknya. Hilang. Petang. Lalu dia sudah lah. Lalu lai. Aku sana sudah solat Idul Adha sana ya. Tadi tak sempat di video lo kerana mimin solat tadi sana ya. Aku posisinya kini kalau selesai ya sembahyang sana ya. Solat sana ya. Halo guys. Halo. Bapa rasa perasaan rayo kini deh. Tanang. Kau siapa kau? Bela. Hah? Bela. Pela. Lai. Nampak. Bisa dicari kau mah. Potret dusun. Potret dusun namanya. Apa dusun mana? Potret dusun. Jadi, kau main kau. Kau Sudan kau lah. Sana. Saya satu apa korban ni ya. Oh, lalu lah. Hapus dek. Pesan untuk sanak awak yang dirantau. Suar ni tu. Kau. Apa pesan untuk sanak awak yang merantau? Hati-hati ni dengan orang lain semayang no. Oh, itu yang perlu. Jangan kayu nak dicari ya. Tu. Jangan kekayaan ni. Apa nama kantau ah? Banyak lah korban. Ya tu. Itu no. Pikuk korban sekarang. Risiko. Ya. Dua no. Agami sana. Merdeka lah sana. Di kampung. Aku orang kantau dia sana. Hilo lihat. Patang. Saya sana. Alhamdulillah. Apa perasaan lah tiba di kampung ini tu? Aku. Saya satu korban. Alun lain dah. Ha? Alun lain. Tahun minggu lah. Oh, tahun minggu. InsyaAllah lah. Apa lah? Berkorban 5 kartu sehari semalam. Mencari api mah berjam-jam. Kini nan 5 kartu sehari semalam tu mah. Di korban apa kartu tu? Itulah korban mon. Oh ni, kau ada nak. Nak. Orang kampung. Lai rumah ini ya. Alhamdulillah lah rumah kini. Lai rumah mantap. Lah pensiun. Kau kapian lu masuk le kau. Bapa perasaan ini leman ya. biasa. Itu nampak lu dah. Leman. Sehat dah. Itu nampak lu dah. Sehat. Kantong kamu ada tu ada. Lelok ni. Ya. Sana. Apa makan nak? Apa makan dah? Jadi apa pasan atau nasihat kepada sana awak digantau bu? Nendak balik kampung lah? Oh, kalau kami berpasan di situ, kami orang kampung, jaga kesehatan dan jangan lupa bau sahur dan berdoa. Ingat juga orang kampung awak di situ. Calik kampung nak bu? Calik kampungnya lupa awak di kampung asli awak. Beko pindah tangan kampung nak ya. Tak tentu sudut-sudut kampung kalau dah bisa calik dah. Ada sekali setahun urusannya lah balik. Yo. Kalau dah dapat gayu haji, gayu Idul Fitri balik je lah. Sebenarnya no kalau awak nan di kantor di kampung tak bu?
Dak le piti banyak newak Nah. newak awak dak. Yang hadiran. Nampak batang hidung lah dak. Balik kampung tu lah sanang hati, woi sanu tu balik, tu sanang hati. Oh iya iya iya. Sanu tu balik kini kami kini masalah awak. Ya, ya, makasih kalau kata ibu ah. Ya.